Terima kasih yang sudi nak tekan video ni, nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Tak pernah lagi tengok video-video sebelum ni, bolehlah tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist senarai main koleksi video produk-produk yang saya pakai. Dan juga video-video lain pun ada juga koleksi-koleksi video Azman Movie. Okay, jadi bolehlah pergi tengok. Tak tengok lagi video-video sebelum ni. Okey, tapi sebelum tu kan, baju kali ni saya pakai baju kemeja lengan panjang tau. Warna boleh pilih. Okey. Saiz pun boleh pilih. Kemeja ni di pergelangan tangan dia ada butang tau. Warna pun boleh pilih tau. Okey, di bahagian tengah pun ada butang. Dekat atas ni dia ada collar. Selesa pakai. Okey, minyak rambut pula saya pakai minyak rambut kelapa macam ni. Nak pakai dia pun mudah. Kita tekan-tekan picit. Lepas tu kita dah boleh pakai dekat kita punya rambut. Barulah rambut kita dia tak kering sangat tau. Barulah dia berminyak sikit. Taklah kusut. Dia tak kering. Mudahlah kita nak sikat tu. Untuk video kali ni saya nak makan buah. Tapi takkanlah nak makan buah saja kan. Jadi saya beli jeruk asam buah-buahan ni daripada warisan Tok Man. Okay? Dia main dalam satu balang macam ni. Jadi mudahlah kita bolehlah cicah buah kita tu dengan serbuk asam yang macam ni. Okay, sebelum kita nak makan tu kita kena buka dulu kan. Okay. Okay, kita buka balang ni dulu. Buka penutup. Kemudian kita tuang tau. Okay, kita tuang je. Kita tuang serbuk asam buah-buahan ni kat sini supaya kita boleh cicah. Ataupun nak guai sekali ataupun nak cicah kat dalam ni. Tak apa, kita letak je kat sini dulu. Kalau rasa kita nak cicah semua, kita boleh beli serbuk asam buah-buahan ni daripada warisan Tok Man. Okay, saya nak makan buah dulu tau. Okay, saya makan buah nanas. Kita ambil buah, cucuk dengan lidi. Lepas tu kita cicah dengan serbuk asam buah-buahan ni daripada warisan Tok Man. Okay, lepas tu kita makanlah. Sedap lah serbuk asam ni. Dia halus je. Okay, hampa boleh tengok serbuk asam ni. Dia halus je tau. Dia tak kasar. Dia halus sangat. Dia rasa lah masam, masin, manis. Sedap. Nak tengok serbuk asam ni? Boleh lah tengok ni. Dia punya serbuk ni halus je. Kita rasa sedap lah makan dia. Rasa masam, manis, masin. Semua ada. Kita boleh lah makan dengan buah-buahan. Tapi saya suka makan dengan buah-buahan lah. Bila kita jilat pun memang halus lah. Dia punya serbuk asam buah-buahan ni. Boleh lah kita makan dengan buah-buah tu. Serbuk asam kalau halus macam ni, mungkin boleh buat ayak juga ni. Kita boleh bancuh ayak. Kalau nak minum ayak asam, mungkin boleh bancuh. Tak apa, nanti saya cuba uji kaji buat tengok ayak asam. Daripada guna serbuk asam buah-buahan macam ni, daripada warisan Tok Man, kita cuba tengok buat ayak asam. Tapi cicah dengan buah sedap sebab dia punya asam ni, serbuk dia halus. Sedap makan. Hampa yang tengah tengok tu boleh lah beli serbuk asam buah-buahan ni daripada warisan Tok Man. Murah je harga dia pun. Sedap tau. Dah habis dah makan serbuk asam buah-buahan daripada warisan Tok Man. Buah pun habis. Serbuk asam ada lagi. Ni ada lagi sikit-sikit. Saya nak habiskan dah. Sedap serbuk asam ni. Cubalah rasa, cuba beli. Boleh makan dengan buah-buah. Tak pernah masuk dengan jeruk kan? Boleh. Sedap lah. Dia rasa masam, manis, masin. Boleh beli serbuk asam ni, boleh makan dengan buah-buah tau. Itulah dia. Kali ni saya makan buah dengan serbuk asam daripada warisan Tok Man. Okay, minyak wangi saya lupa pakai tadi. Nak tidur pakai jugalah. Okay. Okay, saya pakai minyak wangi Raja Perfume. Minyak wangi ni Boyo Fighter. Dia ada juga untuk wanita, untuk perempuan, untuk lelaki ada. Boleh beli, boleh pilih. Dia punya pilihan bawah wangian dah boleh pilih. Untuk yang saya ada ni 10 ml. Harga dia pun murah je. Boleh lah pakai. Okay, saya ada juga phone holder yang boleh berpusing tau. Dia boleh pusing 360 darjah macam ni. Kita boleh letak phone kat sini. Kita boleh letak phone. Tapi mudah lah nak letak phone kat atas meja ke apa kan. Mudah lah kita nak ambil, nak cas. Okay, dia juga boleh lipat tau. Kalau kita tak mengguna dia, kita boleh lipat. Kita boleh lipat. Kita boleh letak macam tu. Dia boleh lipat. Di bahagian bawah tapak ni, dia ada getah macam ni. Okay, jangan risaulah dia nak goyang-goyang tu. Dia ada getah. Untuk bahagian handphone pun jangan risau. Phone kita nak calak, dia ada getah juga.
bayar atas ni dan juga bawah ni. Okay, untuk phone ni dia ada juga lubang, 3 lubang macam ni. Tak apa bagi phone kita panas lah. Boleh pakai phone holder macam ni. Boleh letak kat atas meja ke, dekat mana-mana. Itulah dia produk-produk, antara produk yang saya pakai harian lah. Saya makan serbuk asam ni dengan buah-buah daripada warisan Tok Man. Serbuk asam buah-buahan ni. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like, ataupun nak bagi komen, ataupun nak share video ni, ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya. Bye bye.